Oke, jadi karena banyaknya peminat yang ikutan giveaway di video sebelumnya, yaitu satu buah headset JBL original, maka sponsor kita menambah 2 buah hadiah lagi untuk 2 orang pemenang, yaitu jam tangan Jadi kalau di keluaran Apple itu namanya iWatch, jadi itu jam tangan keluaran Xiaomi. Oke, caranya gampang. Yang pertama tetap harus subscribe dan aktifkan lonceng di video berundang, like video berundang. Yang kedua, follow Instagramnya sponsor kita, Vedophone.store, dan komen di Instagram tersebut. Nah, pengumuman pemenang akan kita umumkan di Instagramnya Vedophone.store secara live, yaitu tanggal 30 September bulan ini. Itu lowong kerja bah. Lowong kerja security. Persyaratan ada ijazah. Umur dia 20 lah. Umur orang ya. Nah, lain bah. Tidak suka mencuri. Nah, harus begak. Badan berdegap. Yang jawab kan. Gaji 2 juta. Lah jadi lalamu menganggur. Lowongan kerja security. Persyaratan ada ijazah, umur di atas 20, tidak suka mencuri, harus begak, badan berdegap. Gaji minimal 2 juta per bulan untuk 1 orang karyawan. Degap Lowongan mah. Terima seorang. Payah nanti kerja dulu sebut lowongan kerja nak. Jadi asal lah. Jadi asal. Kerja? Ya, Waduh, kerja kampung payah kerja ni memang tak. itulah. Anda tamek nak tamek kula lah, dia tamek kula. Ijazah 2. Ijazah. Ijazah 2, pokok ada ijazah apa? Paket milenium, Milenium ah kah? paket C. Yang nak mana kerja lah, mak dapat yang kerja. Lain si kurang ah. Mak. Dari mak deh. Lah, PL. PL. Pemadik labuah. Lemu dia. Nak dua apa mak senak mak ke perlu kerja apa nak karyawan kau age. Kerja payah lah ini duk ah. Kau ada nyak lah dulu. Kalau ada nyak dulu. Kau dah nak aduh payah gini. Sejak mamak sentra. Lu pulang deh, buah lu baru. Pulang mah? Di baru ciri kerja kalau ada. Ada sebab dah. Tak. Kau ada bawa dah mak. Deh. Jangan kawan seorang beli mana murah. Adulah kegiatan ni. Tapi lari ketek berkawan. Makan seorang jual. Itu. Makan godok, makan ambo. Makan Rio ndak makan ambo. Minum godok ndak minum Rio. Kau mentik tujuan dari dulu. Salah pihak ketiduran nak nah. Cik kali deh mak. Awak berjanji esok ya? Ya. Cik lah padak nak jawab aku jangan. Besok kah? Iya. Ya. Nak bisa pergi dah. Sore apa? Tak bisa apa pagi kah? Memang tak nak pagi lu ah. Anak siapa lu bining lah dah. Nak tetangga den. Minta tolong ada tentang mentan anak kan. Satu dah asal dulu pagi mak pagi lah. New dem dekola kini maden suana pagi tu ndak lah bisa dah. Tu dia keceng ke. Om pagi jo mek pin di bawah sini lu. Ambo pagi dak lah bisa dah. Sore salah. Jam 5:30. Ndak kau sore tu ndak. Sore esok ketiga tipu tu payah. Tu payah tu mari ah. Put ko. Ya. Wala ba janji lah padak apa ko jadwal ko.
pagi tu ambo membangkit luka lu kah. Nah. Angkit lo perlu beberapa lo dulu balu tu. Tu jamu lo ke pasar lah jas balik hari ni. Lah semenjak bilu sama mak malukah. Lah 3 hari lah. Lah pada kelakang apa. Dan untuk makan awak. Jadi baca dulu kah sebenarnya kah? Sore saya semua lah. Agak sore saya. Jam 5:30. Nen tu malah dia bebek janji gue cik nak duna apa salah dah. Nak duna bisa di apa nah di Parambik. Ya kok pagi kok siang kok sore yang penting awak berjanji besok. Tu kalau kenalah. Kalau tak ada apa dohong aja. Lah, Siap lah sore ya. Ya besok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kau daftar siapa, Bu? Oh iya. Nama? Nama Rio. Nama Rio. Iya. Oh tinggal? Tinggal di Kota Baru. Oh di Kota Baru. Ukuran terempara? Kurang apa? Untuk ada, Bu? Iya, beku kan ada ukuran sepatunya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Wah, Pek pula, Bu. Oh. Aku ada post deh, Bu. Pek pula, Bu. Pek Lea, Mbak Wan. Makasih ya. Iya. Kau diterima sekolah? Iya, terima. Lain lo mendorang daftar, Bu. Alun ya dong? Lo banyak kan seorang, Bu? Iyanya diterima seorang ya. Berarti belum mulai kerja, Bu? Kalau diterima ke raja mungkin lusa kerja. Hah? Lusa kerjanya. Oh, berarti Wak terima langsung? Indah ada beko kandidat yang lain beko. Wah, dulu lain. Iya ada yang lain beko. Masa lu cantik aku. Ayo, Bu. Enggak. Bu. Pipe mantan anak. Yang pilot jangan. Mengapa ni? Pendaftar. Daftar ah. Tak keraju. Nak lah tutup je, Bu, tadi ah. Itu, Bu. Enggak masih diterima kok. Okey, sih. Kecil betak dulu kan. Jangan nak lah ada hutang dah. Tak terkecet dia entah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah terkaju. Itulah waluk luka dah. Dah jadi. Otak dia luka. Lari dulu. Syaru juga kemari. Naklah jadi dia terima seorang sepuluh. Daftar, Bu. Tak keraju, Bu. Nama? Sipil. Awak di doh. Cek dulu. Cek tu. Nama sipil. Awak di doh. Ukuran Sarawak ora? Baru sampai ke Kurun Sarawak ke Ibu. Beko kan juga baju seragamnya beko. Kan ada ukuran Sarawak. Sama salah. Kami sama. Ayo, semua le mak agak. Mak kadang tinggal awak ukuran. Itu berbeda ukurannya. Ya, awak ukuran pek sangat. Oh. Boleh terima kerja ya. Enggak, Wak dulu daftar. Tapi dia dulu daftar. Tu yang nak terima tu. Dia lambat pek saya. Itu kan terlambat. Dah betul lah. Ambo sebulan. Dia nyusari. Kau 3 hari kerja. Apa itu taruh? Ndak mi begitu lo kerja seorang sepuluh ya. Ya. Malah gaek, luka-luka salah. Kau ambo terima ya. Tak, dia salah. Dah aja. Dia salah tak. Tak, aku lah mak. Godok kerja gaji untuk awak bah. Anak mi begitu dia dah. Dah Dia nak dia pandai orang kayu ya. Tak mak kerja mak. Ambo kerja nak karo. Ya. Tu lagi ambo gaji setelah. Dia nanti kerja. Ya dia salah. Fisik Dia masalah dia. Padan dia datang pada orang. Mana kalian heboh di siko? Yang menentukan kalian terima nak terima, pokoknya kalian latihan dulu. Nanti pelatih yang menentukan diterima apa endaknya. Sah wak. Baru sedang kira. Nak orang kerja je kerja lah. Dongki bah, tapi awak nak dapat info dulu. Mak dari salah pek tahu info. Itu bagus suruh-suruh nah. Tahu seorang tu. Dulu dia tahu masalah. Dulu pi dia dulu tahu. Dulu lah dia tahu dia masalah aku. Dulu dia tahu sana. Dulu dia tahu. Mana kau temu nya. Nah, Dia mengecek mak awak buka aja nak mencalian-calian memburu nak. Sudah meliang memburu nak. Ani, Ya. lah. sama bunyi lagi boleh tu. Yang terima seorang lo. Sampai lah. Terima seorang lo.
Mari. Pelatih mah. Kau pelatih. Ha? Nama awak saya. Oh ya. Bodak. Perasaan baju tu tak masuk di surat training. Baju saya nak bersalang. Satu. Sarawaknya buat dah dia. Yo kau tak ada Sarawak, Cak tak pakai baju tu, baju biasa saja. Tapi awak belum terdaftar, awak belum tentu terima dah. Ada sok-sok diterima lo leh. Pakai emas leh. Jadi meyakinkan Pak. Oh tu. Kau nanti tengah. Oh Pak. Ya. Rio Pak. Iyo. Lai babaco peraturan di muka. Syarat-syarat. Pertama berbadan tegap. Kau badan tak tegap dah kau. Tegak Pak. Tak tegap dah tu. Tu kuruh nama. Tak bisa tu jadi sapam tu. Tabang dah angin tabang lah. Dah. Kau sipil. Apa alamat kamu kah? 67. Tak masuk kategori leh. Ni 20 tahun kata. Di peraturan tu lah kan nah. Tu yang kedua. Sama je baja kau. Sarawak tak masuk. Lah. Tu terompa saja ketiganya. Orang ke kerajaan pakai sepatu orang mendaftar. Dia perlu makan lu. Iyo orang perlu makan seronyo tu ada alasan tu. Jadilah dabaan yang penting kalian mendaftar. Ini kalian ke latihan. Apa tukar Sarawak tu lah? Hah? Tukar Sarawak lu nak cocok dah siapa aku ah. Cocok mak tukar Sarawak mak cocok. Dah cocok Pak. Cocok. Lai. Ambo maafkan. Kini danga ya. Di dalam security go, nam perlu go ketahanan fisik. Awak harus kuat. Mesti awak lain. Lai kuat fisik. Fisik lai kuat. Lai. Li taluk berlari. Lai. Tak yakin awak taluk berlari tu kan? Lai. Lain pak. Baik baru agak kadang. Kalau ikut yo nak kawal. Kau nak kawal kah? Ikut yo nak kawal Pak. Awak boleh terkawal soal. Lain pak. Mungkin lain lah. Yang penting kalian bersaing sila dulu. Baru nampak ensak sangku kamu. Indah. Dia ibu kamak aku. Iya. Payah mak dia ibu. Sebab security ko banyak yang kanyo lakukan. Ko kamangkek ko ge gua. Aku pak. Yo tu latihan fisik. Kama manjek batang karambi bagai. Kabaranang di batang ayi gua. Dia kata lo. Dah ada latihan simpel Pak. Latihan simpel. Ko latihan simpel aduh. Lah. Kini kalian awak tes. Ya. Kau serang latihan lah, do istirahat waktu breaknya do. Latihan selalu lah nak istirahat lo. Istirahat tunggu komando dari ambo. Kalau mengecek awak, nak lain diam. Iya Pak. Ya. Siapa nama tadi? Oh. Bodak Pak. Push up 120 lah. Dia talak. Dah ada pengurangan Pak. Dah ada pengurangan 120 tu harga pas. Kau labian bodoh. Dah mulai. 2 3 4 5 6 7 8. Bisik ansia Pak. Tak bisa asuh besok dah. Berarti pisiang tak kuat dah. Tu kan jadi satpam dah. Depan lah. Jangan galak-galak cuba awak lu. Kau pak. Latan apa dulu. Masak kau tes pakai apa lu pakai. Tak suka apa lu? Dah tak kelang apa yang tu dah. 100. Satu pak. Ya. 1 2 3 4. Dah menggeretek-geretek. Lah. Ibu dah jelik dah. Dah ketaluk 100 tu. 6 tu tak ketaluk dulu. Lu 5 dah dia tu. Balik ke tempat. Pak. Ya. Pak le ketaluk dah suasana kuru-kuru dah taluk lah. Awak nak boncik lu paru. Dia talak. Mantan dempom. Tapi mantap nempom. 100 mulai. Satu, 2 3 4 5 lah. Ibu ambo. Dah, balik ke tempat balik. Itulah 1 Pak. Belum sampai dah tu. 6 dah sampai dah. Lah, itu cuma latihan pertama, tahap dasar untuk melatih kebugaran awak. Tak minta. Oh iya. Ini lu Apa pak? Apa kau dah hilang lo kau, jangan takut lah. Lai. Lu sudah latihan dah, payah lah. Dah payah pun lah kau apa ya? Jangan suang-suang yang dah kena ambil apa tu dah.
Enggak pasuang nampak tu, Pak. Kalian berkawan sama tiga, Pak? Enggak. Enggak, Pak. Tu kau pasuang-pasuang ni minta apa? Aku buang awak je nya. Dah kena ciluk apa tu dah. Itu dah apa, kan apa awak dah kan? HP-nya kan? Urusan awak mengenai HP kau dah HP awak, dah HP-nya. Kau pasuang-pasuang nya tu. Ini apa mariang. Yuk lah HP maling kau HP lah, HP kau awak wasita supaya latihan kau tak terganggu. Tak kena ciluk HP kau dah. Tak terima empak dah kau. Melawan kepala dia, menuduh. Orang tak mengamangan yang kecil menciluk-ciluk HP. Terima je lah. Minta maaf tak terima. Untuk maaf. Nah, yolah. Tadi urusan pribadi orang jangan dicekarai. Lah jalan dah. Nah, kini latihan kedua lah. Baris berbaris. Siap, gerak. Setengah, lancang kanan, gerak. Salah kau. Kau apa kau lebih benar kau? Yo lebih benar. Hei, apa salah kau? Itu setengah lancang kanan. Setengah lancang kanan sebenarnya rapik tapi dah dah. Berapa tu nak? Tegak, gerak. Istirahat tempat, gerak. Tak cetu dah. Tu tak istirahat tempat nama cetu tu. Istirahat tempat tu mau kuah tu batu tu. Kau salah kau. Istirahat tempat tu macam produksi menari nah. Tak mau cetu dulu. Nah, istirahat tempat, gerak. Kau salah kau. Dak itu istirahat tempat dah modenya. Tu ah. Tu ah tirunya. Tu ah. Yo hanya satu lo leh. Tu dah urusan mama tuan-tuannya dah dulu. Waden urusan ni nah. Dia pelatih. Pelatih dengar. Tu salah lo lihat nah. Saku ang tolong masuk lah. Tak mau saku tu dulu. Lah. Apa gua gak kurang tegak nampak dia. Model itu aja mana punya je cetu je tu ah. Tagak situ ah. Tu ah. Tu yo tapek nah. Tu lah tapek nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa-apa tadi kita lah melakukan sesi latihan ya sambil memilih sianan kalulus jadi satpam ya. Ketiga-tiganya mempunyai nilai plus dan minus ya, nilai lebih dan nilai kurang aduh. Biarlah ambo bacon cie-cie kan boleh ado masukan dia apa-apa atau biar jangan was-was begitu ya. Yeah. Penilaian go memang betul-betul penilaian ya. Pak Sipin dulu. Pak Sipin kalau istirahat tempat tadi rancak benar. Itu kelebihannya. Kekurangnya adalah meminta HP tadi. Itu ndak ada hak Pak Sipin meminta HP kawan. Kandung HP itu punya na baju kuning kok. Serius. Itu kesalahan Pak. Lah jalan. Habis suat mendatang kalau ujian-ujian jangan satu-satu lo mulai itu. Jangan singgung-singgung hak pribadi orang. Itu yang pertama. Lah, itu nilai plus, nilai minus. Pak Rio itu sikap sempurnanya rancak, ya. Siapnya rancak, tapi yang salah tadi adalah setengah lancang kanan. Lihat kanan. Iya. Ini setengah lancang kanan mau deko, tak cetu loh. Itu kesalahan Pak Rio, ya. Tapi yang lainnya lain cukup rancak. Cuman maja-aja orang bisu tolong dihindari. Lah, anan katiku Pak Godok. Pak Godok hampir sempurna. Ya. Hampir sempurna benar gua. Cuman cie salah di tempat. Istirahat di tempat. Salah benar. Istirahat di tempat, tangan di belakang. Jangan di mungko. Di mungko tu gak ganji dicari orang. Ya. Jadi istirahat tempat mereka. Mengingat dan menimbang serta memutuskan yang diterima kejadi satpam ya pada PT Antabaranta jatuh kepada Bapak Dio. Awak Dio. Rio kan? Dio, mana Dio tadi? Itu Dio tu Pak. Itu dia, Pak. Kok? Iko nang jadi satpam di PT Antabaranta. Orang lainnya di mau Pak, ni kami nak latihan bertiga Pak. Inyo dak latihan tanpa latihan lolos. Ya kok bisa lulus inyo Pak? Ya. Inyo ada orang dalam. Kalau ponik dia latihan.
Tapi mantan anak sekolah. Ha. Yupi lah lama macam janji ko cara lah padek. Ikut sah. Nah. Dulu sang tu nak pin lu. Pagi Aku dan dorok sore tu Nyu merdeka mas sana dan pagi ndak lah bisa. Ada tu kok dan keceng om. Dulu om jo main pin pagi lu. Main pin sana lu. Keceng kurang tu kalau dah dalam beg tipu. Itu. Dia pun mantan anak pula tu Ya, dia tak bisa sore. Sore dia pagi. Dia memang mantan anak Dulu nak dulu beranak lah. Bini calon lah dah. Dempet. Dia memang mantan anak lah pagi lah. Yupi lah tu anak dari mana sia? Anak tetangga. Dia kan anak dia. Kalau ke pasar lagi sebalik ni. Aja lu pagi. Sejak bilu lah mak malukah. Lah malukah tu gini lah banyak salah stan. Waalaikumsalam. Dah cara kaju. Dia balok lukah dah. Tengok memang lukah. Ukuran Sarawak apa dah? 2 leh. Pek sangah. Boleh terima. Tangan datang Sarawak dah. Nanti lah terima dia buat belum tahu dia buat. Belum bisa ditentukan. Kok dibawa ni? Ini mungkin nyogok tadi. Itu dah terima je buat dia. Galak sih. Tak ada ambil tak pek. Ya, hebat. Tahu. Ini boji dulu. Dah Tapi tu latihan simpel je pak. nanti simpel dah doh, simpel dah belang cari kerajuan yang lain. Barek lah latihan ni. Sama je militer. Militer. Kalian kau berkawan coba ni kan? Dah pak. Dah. Dah. Kita negara pak. Kau basuhan-suhan yang minta apa? Urusan sinan minta apa? Tak mengalah kena kasar. Itu paling ada pelatihan. Anu dia yang menjelak. Anu dia lah. Kan tu dia menjelak, macam menjelak lagi. Lagi apa sebab air. Tak apa lu. Tu sambung ni. Dah kena ciluk apa tu dah. Itu dah apa kan apa awak dah kan? Apanya kan? Puang makasu awak. Wah, tu tadi dia. Lan apa ko awak wasita supaya latihan ko tak terganggu. Tak kena ciluk apa ko dah. Muncul dengan jago-jago dia. Berang. Kira-kira menunjuk nanti. Tu dah dapat dah. Siap, gerak. Dah. Istirahat tepat, gerak. Maju jalan. Jalan macam. Itu dah ada hak Pak Zipin. Mantap. Dendam dulu lagi. Sampai tadi.